Hari ni kita nak memasak ayam masak merah. Setengah ekor ayam, bubuh garam kunyit. Bahan dia: bawang besar, bawang merah, halia, belacan dan bawang putih. Garam, gula perasa, air asam jawa, sos tiram, sos cili, sos tomato, cili giling, kicap sutun. Bawang merah, bawang besar, halia ni di blender. Panaskan minyak, goreng ayam sehingga garing. Selesai goreng ayam, kita tumis bahan yang kita blend tadi. Kacau hingga garing sedikit. Bawang kita dah garing. Kita masukkan sos cili, lada meseng, kicap sotong, garam, gula perasa, air asam jawa, sos tiram. Kacau sebati. Alhamdulillah, siap ayam masak merah kita cara kita. Selamat mencuba.